Kenapa kulit tiba-tiba rasa gatal tak tentu pasal? Ini bukan pasal nyamuk tau. Ramai orang tak sedar, bila kulit asyik rasa gatal tanpa sebab yang jelas, itu sebenarnya tanda badan tengah struggle nak kawal gula. Bila bacaan gula dalam darah tak stabil, badan mula bagi isyarat melalui kulit. Kulit jadi kering, gatal, dan kadang-kadang timbul ruam atau kemerahan. Aku tahu sebab aku sendiri pernah alaminya. Setiap malam, aku rasa tak selesa, garu sana sini sampai luka. Mula-mula aku fikir mungkin alergi, tapi bila makin teruk, aku pergi buat pemeriksaan kesihatan. Keputusan darah aku tunjukkan bacaan gula 21. Doktor kata aku dah masuk kategori pradiabetik. Doktor jelaskan, bila gula dalam darah tinggi, ia boleh ganggu peredaran darah dan rosakkan salur darah kecil. Kulit kita pula adalah organ pertama yang tunjukkan tanda, gatal, kering dan lambat sembuh bila luka. Aku terus risau sebab kalau tak dikawal, masalah ni boleh jadi lebih serius. Risiko kencing manis dan komplikasi lain makin tinggi. Aku cuba ikut nasihat doktor untuk kawal gula. Kurangkan manis, lebihkan sayur dan bersenam. Tapi aku akui, aku susah nak konsisten. Tambah pula kerja aku yang sibuk, kadang-kadang aku terlupa jaga makan. Masa aku tengah cari penyelesaian, aku teringat cerita mak aku dulu pasal herba tradisional yang orang Jawa selalu amalkan, akar legi. Katanya, herba ni bukan je boleh bantu turunkan gula dalam darah, tapi bagus untuk kulit yang selalu gatal atau luka lambat sembuh. Aku mula buat research sendiri dan tak sangka, kajian sains pun menyokong manfaat akar legi ni. Kajian oleh Dr. Azmah Saad dan Profesor Rosita Rosli dari Universiti Putra Malaysia, UPM, menunjukkan bahawa akar legi merangsang pankreas untuk hasilkan insulin secara semula jadi, mengurangkan keradangan kulit sebab kandungan antioksidannya yang tinggi, menstabilkan gula dalam darah, membantu tubuh pulih secara semula jadi. Aku tak tunggu lama. Aku cari produk yang ada akar legi dan jumpa kapsul aman. Produk ni diformulasikan khas dengan 100% herba semula jadi, tanpa bahan kimia berbahaya. Aku mula amalkan kapsul aman, 2 kapsul sehari. Lepas seminggu, aku perasan kulit aku dah tak gatal macam dulu. Bila luka kecil, ia cepat sembuh. Tak macam sebelum ni yang ambil masa berminggu-minggu. Yang paling best, bacaan gula aku turun dari 21 ke 6 dalam masa sebulan. Sekarang aku rasa lebih sihat dan yakin. Kulit aku tak lagi jadi masalah dan bacaan gula aku stabil. Aku tak sangka herba tradisional macam akar legi boleh bantu transformasi kesihatan aku. Kalau korang alami simptom macam aku, kulit gatal, kering atau lambat sembuh, jangan abaikan tanda-tanda tu. Cuba kapsul aman sekarang. Dengan manfaat akar legi yang terbukti secara saintifik, ini mungkin ikhtiar terbaik untuk pulihkan kesihatan korang. Jangan tunggu sampai keadaan jadi lebih teruk. Ambil langkah pertama sekarang. Cuba kapsul aman. InsyaAllah ikhtiar ni membantu. Kalau korang nak cuba kapsul aman ni, boleh klik tulisan kat bawah ni sekarang.